بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان في كل زمن، خصوصا في فلسطين، خصوصا في مصر، خصوصا في سوريا وفي كل مكان يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, tanpa menyampaikan lagi, kita menyebut Al-Fadhil Syahwani Syekh Nuwan Yusuf untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk hubungan ulama dan umara menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Majlis mempersilakan. Dia mastura di photostat sila. Suram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Baik, jadi hari ini insyaAllah saya akan bertentangkan satu tajuk yang saya rasa agak relevan untuk kita hayati dan kita renung bersama, iaitu tentang isu ataupun perkara yang berkaitan dengan hubungan ulama dan juga umara sebagaimana yang saya cuba gali dalam pemikiran ataupun apa yang telah dinyatakan oleh Al-Ghazali lebih kurang 900 hingga 1100 tahun yang lalu, hingga 1000 tahun yang lalu. Baik. Jadi sebenarnya apa yang ditulis atau yang diabadikan dalam karya-karya oleh ulama-ulama kita bukanlah suatu perkara yang seharusnya kita lupakan sebegitu sahaja. Tapi sebenarnya apa yang ditulis dan diabadikan dalam karya-karya oleh ulama-ulama kita, terutamanya ulama-ulama yang masyhur dalam kalangan umat Islam itu sendiri, sebenarnya mempunyai berbagai-bagai intipati yang perlu dilihat semula. Dan sebenarnya pemikiran-pemikiran mereka itu adalah suatu pemikiran yang lahir daripada sifat zuhud dan tawaduk mereka kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kita membincangkan tentang Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebenarnya banyak karya yang dikarang oleh Al-Ghazali. Begitu juga kajian-kajian dan juga penyelidikan yang dilakukan terhadap tokoh yang terkenal ini, iaitu Al-Ghazali itu sendiri. Anda pun tak pasti sebab apa dia ni adalah seorang tokoh yang begitu masyhur, sehingga kan sarjana-sarjana daripada barat, daripada utara, selatan, timur dan barat banyak membuat kajian tentang Al-Ghazali itu sendiri. Sehingga kan bila sebut Al-Ghazali itu adalah suatu nama yang tidak asing lagi di bibir-bibir mulut umat Islam. Dan kalau kita tengok di tanah Melayu itu sendiri, misalnya dalam kitab Syiarus Salikin, sebenarnya digunakan di masjid-masjid dan juga sebagai satu bahan rujukan dalam pengajian ilmu tasawuf. Dan kalau kita tengok di Nusantara, terutamanya di tanah air kita sendiri, sebenarnya pengaruh Al-Ghazali ini cukup besar dalam dunia akademik. Dan juga kalau kita nak kaji di daerah-daerah ataupun di kawasan-kawasan di mana banyak digunakan pemikiran-pemikiran beliau dikaji,
bukan sahaja dalam kalangan umat Islam, tapi juga oleh sarjana-sarjana daripada barat. Inilah kehebatan dan juga ketokohan Al-Ghazali. Bagi saya mungkin kerana Al-Ghazali ni istimewanya adalah kerana beliau ni adalah seorang ulama sufi yang mana segala metodologi yang digunakan oleh beliau adalah lahir daripada pengalaman, bukannya telahan ataupun tekaan semata-mata, tetapi adalah daripada pengalaman, dan beliau menulis melalui apa yang beliau alami sendiri, bukannya berdasarkan kepada pembacaan semata-mata dan sebagainya lah. Baik, jadi hari ini kita akan melihat jadi sebab itulah saya memilih tajuk ini Al-Ghazali, kerana Al-Ghazali itu adalah seorang tokoh yang tidak asing lagi lah dalam dunia Islam atau di dunia barat sekalipun. Banyak kajian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sarjana yang terkenal di seluruh dunia. Misalnya kalau kita nak tengok, kita boleh dalam rujuk dalam Muslim Filosofi, dan kita melihat pada rujukan Al-Ghazali. Nah, dalam tu beratus-ratus, hatta beribu tesis, disertasi, buku, kajian dan sebagainya yang dibuat tentang Al-Ghazali. Kalau kita banyak mana? Tak ada. Kita sembang yang besar kan, lambung roga, tapi tak ada apa, kosong. Baik, jadi tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan. Jadi sebenarnya ini adalah sebahagian daripada tesis PhD saya, sebahagian kecil daripada tesis PhD yang bertajuk Amar Ma'ruf Nahi Munkar kepada pemerintah, Amar Ma'ruf Nahi Munkar menurut Al-Ghazali, analisis dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Baik. Jadi sebelum kita melihat lebih lanjut, kita akan melihat kedudukan umara ataupun yang dikatakan sebagai pemerintah menurut Islam. Jadi tajuk kita adalah hubungan ulama dan umara. Jadi sebelum kita teruskan kepada pemikiran Al-Ghazali, kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh umara itu sendiri. Dikatakan tentang umara itu sendiri. Baik, kedudukan umara ataupun pemerintah, mereka ini adalah diminta untuk ditaati selepas Allah dan Rasul. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Allah, Rasul dan juga ulil amri, kan? Jadi ini merupakan satu manifestasi yang agak besar lah, kan? Dalam arti kata ketaatan selepas Allah dan Rasul. Maksudnya Allah Ta'ala minta kepada kita semua umat Islam supaya taat kepada pemerintah, kan? Jadi sebab itulah ini menunjukkan bahawa kedudukan pemerintah itu adalah amat penting dalam Islam. Sehingga kan apabila kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Sayyidina Ali menguruskan jenazah Rasulullah, tapi Sayyidina Abu Bakar sibuk untuk menguruskan tentang melantikkan siapakah yang akan dilantik sebagai khalifah, sebagai pengganti atau meneruskan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemerintah dalam dunia Islam. Kalau kita hari ini pun, kalau kita tidak ada pemerintah, mungkin kita hidup dalam keadaan huru-hara dan sebagainya. Sebab itulah pemerintah ini, ulil amri ini disebut di dalam Al-Quran. Baik, jadi golongan pemerintah ini adalah mereka yang bertanggungjawab, yang melaksanakan segala suruhan agama dan mentadbir urusan dunia. Jadi di tangan pemerintah inilah segala tanggungjawab yang disuruh oleh agama Islam itu sendiri. Jadi mereka ni bertanggungjawab menguruskan segala kehidupan di dunia ni berdasarkan kepada Islam, kan? Bukannya menurut falsafah, pemikiran-pemikiran daripada falsafah dan sebagainya, yang karut marut dan sebagainya, kan, yang tidak berasas dan sebagainya. Tapi mereka perlu kepada petunjuk, kan, daripada Al-Quran dan juga hadis Islam itu sendiri. Kemudian hukum melantik pemimpin adalah wajib. Ini apa yang dikatakan oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah. Adalah kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dia mengatakan bahawa hukum melantik pemimpin itu adalah wajib. Ini menunjukkan bahawa pemimpin ini adalah golongan yang amat penting. Baik, kemudian ciri pemimpin yang perlu dilantik, iaitu lelaki, balik,
adalah dan sebagainya lah, boleh baca di situ. Baik, kemudian kalau kita tengok dalam sistem pelantikan seseorang pemimpin dalam Islam, dia ada dua kaedah. Iaitu yang pertama yang ditentukan oleh ahlul ilmi wal aqd. Yang keduanya adalah yang ditentukan ataupun yang dipilih oleh pemimpin yang sebelum daripada pemimpin yang baru. Jadi ini menunjukkan bahawa pemilihan pemimpin dalam Islam itu adalah suatu yang agak serius. Dan kerana pemimpin itu bukanlah dipilih melalui proses pilihan raya. Kan, walaupun kita sekarang ni, negara kita adalah negara demokrasi yang mengamalkan sistem pilihan raya, tapi sebenarnya Islam ni adalah suatu agama yang mana menetapkan bahawa melalui kaedah yang dipilih oleh ahlul ilmi wal aqd. Maksudnya dia ada satu majlis syura, kemudian dimesyuarat siapa akan dilantik sebagai pemimpin yang paling layak untuk dilantik sebagai pemimpin. Kalau pilihan raya ni misalnya, calon yang mempunyai populariti yang tinggi mungkin boleh menang walaupun dia tidak berkelayakan untuk memimpin. Misalnya duit banyak lah, kan, bagi duit katanya, kan, mungkin dia boleh menang walaupun dia tidak ada credibility ataupun tidak ada kebolehan untuk memimpin. Jadi pemilihan daripada ahlul ilmi wal aqdi itu adalah suatu yang relevan, memandangkan tugas kepimpinan itu adalah suatu yang penting. Baik, kemudian yang ditentukan oleh pemimpin sebelumnya, misalnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dipilih oleh Abu Bakar sebelum Abu Bakar wafat. Baik, tak apalah tu. Baik, kemudian kita melihat pula kedudukan ulama. Bila sebut ulama, semua orang faham, kan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ulama itu adalah mereka yang takut kepada Allah. Jadi kalau orang tak takut kepada Allah ni bukan ulama lah. Apa maksud takut kepada Allah? Kalau kita takut kepada makhluk, kita malah lari jauh, kan. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita semakin dekat. Jadi mereka yang takut kepada Allah adalah ciri-ciri sebagai ulama. Baik, kemudian ulama ini adalah pewaris para nabi. Maksudnya segala tugas yang dilakukan oleh para nabi diteruskan oleh para ulama. Innamal ulama'u warasatul anbiya. Baik, kemudian ulama juga adalah mereka yang bertanggungjawab mengilmukan masyarakat. Maksudnya mereka ini adalah golongan yang bertanggungjawab untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat, mendidik masyarakat dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam konteks semasa pada hari ini, kan, peranan ulama itu adalah amat besar. Misalnya seseorang yang berpengaruh bercakap begini, sebenarnya dia boleh beri implikasi dan kesan kepada pengetahuan dan juga ikutan kepada sesuatu masyarakat tersebut. Baik, kemudian sebelum kita melihat hubungan ulama dan juga umara ni, kita pergi dulu, menurut Al-Ghazali, kita pergi dulu kepada latar belakang Al-Ghazali. Walaupun kita dah kenal nama Al-Ghazali, tapi sedikit sebanyak kita kena sebut jugalah, ataupun kita kena kenali secara ringkas. Sebenarnya Al-Ghazali ni adalah lahir pada tahun 450 Hijrah dan beliau wafat pada tahun 505 Hijrah. Bermakna Al-Ghazali ni hanya hidup selama lebih kurang 55 tahun sahaja. Tapi kalau kita tengok karya-karya beliau, hebat, terlalu banyak, kan. Dalam masa 55 tahun tu, dia start menulis dalam umur terlalu muda lah, ya. Jadi sepanjang kehidupan beliau tu, beliau banyak menulis kitab-kitab dan juga karya-karya yang menjadi rujukan kita pada hari ini. Dan beliau lahir adalah pada abad pertengahan. Baik, di Tus, iaitu di Khurasan. Baik, kemudian guru yang masyhur beliau ialah Al-Juwaini, Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, kan, adalah guru beliau yang masyhur, di mana Al-Juwaini banyak mempengaruhi beliau, iaitu Al-Ghazali, dalam keilmuannya. Baik, kemudian apabila Al-Juwaini meninggal, pada tahun 478 Hijrah, kan, kalau kita tengok dia lahir, Ghazali ni lahir pada tahun 450 Hijrah. Kemudian 28 tahun lepas pada itu, gurunya telah meninggal. Maksudnya guru dia meninggal pada ketika Al-Ghazali berumur 28 tahun. Betul tak? Betul kan? Walaupun tak sebut situ, tapi kita tengoklah, kan. Baik,
Kemudian bila usia mencecah 28 tahun, itu umur apa sekarang ni? 23, 22 gitulah kan. 5 tahun ataupun 6 tahun akan datang, umur 28. Tapi pada usia 28 tahun, beliau telah hadir ke suatu majlis ilmu yang dianjurkan oleh Nizamul Mulk kan. Nizamul Mulk ini adalah seorang menteri dan menunjukkan kewibawaan berhujah dan melontar pandangan. Dikumpulkan ulama-ulama yang masyhur pada masa itu. Baik, kemudian Al-Ghazali menunjukkan kebolehan. Bukan dia nak menunjuk-nunjuk. Kan, itu menunjuk-nunjuk ni menunjukkan. Maksudnya bila dia berada dalam majlis tu kan, kebolehan yang dimiliki oleh Al-Ghazali dan kewibawaannya telah menarik minat ataupun telah menarik perhatian Nizamul Mulk. Kemudian Nizamul Mulk telah melamar Al-Ghazali untuk menjadi seorang pembesar di istana. Kemudian beliau telah diminta ataupun beliau telah dipelawa untuk mengajar di Universiti Nizamiyah di Baghdad. Seorang pensyarah, bukan di Nizam, di Universiti Nizamiyah di Baghdad. Baik, kemudian walaupun begitu, kalau kita melihat sebenarnya Al-Ghazali tak lama dia berada di kalangan pembesar kan. Kemudian dia menarik diri, kemudian dia kembali ke tempat asalnya di Tus dan dia meninggal di sana. Sebabnya tidak semasa berada di istana ataupun di kalangan pembesar ni, dia merasakan bahawa tugas dia sebagai seorang ulama dan juga sebagai seorang cendekiawan dan juga sarjana yang bertanggungjawab untuk mengislahkan masyarakat itu agak terhalang. Sebabnya bila Al-Ghazali ni berada dalam kalangan mereka, dan Al-Ghazali ni merasa dia telah terpengaruh kan. Niat dia tu sebagai seorang ulama telah telah tersasar kan. Sebabnya dia telah terpengaruh dengan harta pangkat dan sebagainya. Sebab itulah dia merasakan sebagaimana yang disebut dalam kitabnya Al-Munqidh Minad Dhalal. Kalau kita baca, beliau merasakan suatu benda yang tidak harus diteruskan. Kemudian beliau ni perlu untuk keluar daripada istana ataupun daripada kalangan pembesar tadi dan pulang ke Tus kan. Baik duduk di rumah buruk tak apalah. Begitulah lebih kurang. Baik, jadi lepas ni insyaAllah kita akan bincang benda tu lebih lanjut lah. Baik. Kemudian kalau kita melihat di antara yang disebut sini iaitu karya beliau, contohnya Maqasid Al-Falasifah dan Tahafuz Al-Falasifah. Kemudian ada ahli falsafah jawab balik Tahafuz Al-Tahafuz. Dia nak menjawab balik kitab Tahafuz Al-Falasifah. Baik, kemudian Al-Iqtisad fil I'tiqad dan juga Al-Mustazhir, iaitu Al-Fadaih Batiniyah, iaitu menjawab golongan-golongan batiniyah pada zaman beliau. Baik, kitab ni dikarang di antara tahun 484 Hijrah sehingga 488. Maknanya buku-buku ni ataupun karya-karya yang dihasilkan oleh beliau ni dibuat lebih kurang dalam masa 4 tahun sahaja. Kita 4 tahun ada naik motor pergi mari tak tahu benda habis gitu kan. Baik, jadi Al-Ghazali ni dalam masa lebih kurang 4 tahun tu dia telah berjaya untuk menghasilkan kitab-kitab. Baik, kemudian kalau kita tengok kitab Ihya Ulumuddin dan juga Al-Mustashfa dan juga Kimia As-Sa'adah Minhaju Al-Abidin yang dikarang lebih kurang pada tahun 492 Hijrah, di antara 492 Hijrah sehingga 495 Hijrah, lebih kurang dalam masa 3 tahun. Sebenarnya kitab Ihya Ulumuddin ini adalah karangan Al-Ghazali di akhir-akhir ataupun di penghujung kehidupan beliau ketika berada di Tus. Bermakna kalau kita baca dalam kitab Ihya tu, Al-Ghazali menukilkan ataupun meletakkan dalam karyanya itu adalah kritikan dan juga pengalaman beliau sepanjang kehidupan beliau tu, dengan berbagai-bagai pengalaman dan juga onak dan duri yang beliau lalui dalam masyarakat tu diabadikan dalam Ihya Ulumuddin. Dalam Ihya Ulumuddin dia panggil apa? 4 rubuk. Kan setiap rubuk tu dia ada 10 kitab. Jadi 4 rubuk tu dia ada 40 kitab. Kan? Kalau kita boleh baca karya Ghazali tu hebatlah sebab bahasa dia pun agak mudah sahaja. Bukan mudah lah, memang bahasa-bahasa Ghazali ni bahasa yang agak tinggi. Baik.
Kemudian dalam kitab-kitab yang lain yang dihasilkan oleh beliau, misalnya Jawahirul Quran, Al-Madmun, Mishkatul Anwar, Al-Qistas Al-Mustaqim, Iljamul Awam, Al-Munqiz Minad Dalal, dan juga Ar-Risalah Al-Laduniyah. Jadi ini adalah antara kitab-kitab yang dihasilkan oleh Al-Ghazali itu sendiri. Mana kalau dia hidup pada masa sekarang, kalau dia berada di Uniza, dia boleh dah jadi profesor lah. Dah banyak karya-karya yang dihasilkan, penerbitan dan sebagainya. Baik. Kalau kita kaji tak sebab apa? Kenapa? Tak ulama-ulama dulu walaupun kehidupan dia tu dalam agak kekurangan, tak banyak karya ataupun hasil yang boleh dibuat. Sedangkan kita berada pada zaman yang serba canggih dengan komputernya, dengan apa dan sebagainya, tapi kita jarang menulis lah. Kan? Betul tak? Tak ada pun kadang-kadang kan. Jadi itu menunjukkan apa? Kan? Macam mana ulama-ulama ni dia menulis tu dalam keadaan yang banyak. Mungkin kerana keberkatan ilmunya tu, kerana kesungguhan dan juga niat yang betul, sehingga Allah Ta'ala mendatangkan ilham ataupun membimbing seseorang ulama tu sehingga beliau berjaya untuk mengarang kitab-kitab dengan suluhan daripada hati yang terang. Kita hati kotor, kita tulis tu ambil orang je, macam buat tesis tak? Ambil tu ambil ni jadi satu tesis. Tu pun tak hantar lagi. Kan? Baru bab satu proposal, orang nak hantar akhir bulan 4 ni dah. Kan? Tak tahulah, tak buat cetak gitu. Baik. Jadi kalau lah Al-Ghazali hidup masa-masa sekarang ni, kalau dia buat tesis contohnya dah, saya rasa paling-paling lama pun seminggu dia boleh hantar dah. Sebab apa? Kerana kecerahan hati. Tak, ulama-ulama dulu kan, kita ni ialah kita pada peringkat sekarang ni tak boleh lawan lagi lah dengan apa yang dialami oleh ulama-ulama yang dulu. Baik, kemudian baik, jadi anda terus masuklah peranan ulama terhadap pemerintah. Sebenarnya menurut Al-Ghazali, kalau kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, Kitabul Halal wal Haram, beliau mengatakan bahawa tanggungjawab ulama ni adalah menasihati dan menegur pemerintah. Maknanya golongan ulama ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk menasihati dan menegur pemerintah. Dan kalau golongan pemerintah ada buat silap, perkara-perkara yang munkar, maka wajib ulama ini menegur dan menasihati pemerintah. Baik, kemudian dalam menasihati pemerintah tu, sebenarnya Al-Ghazali telah menggariskan para ulama ni boleh menggunakan beberapa kaedah seperti at-ta'rif, makna menerangkan tentang Islam tu, apa yang betul, apa yang tak betul yang dibuat. Kemudian al-wa'zu. Al-wa'zu ni ada at-targhib dan juga at-tarhib. Maknanya mengajak ataupun menasihati itu, menerangkan kalau buat ni dapat pahala, kalau buat ni dapat dosa. Kalau buat ni dapat nikmat, iaitu at-targhib, makna menarik. Kemudian at-tarhib, maknanya memberitahu, mengancam. Kalau buat ni, buat salah, mendapat neraka ataupun mendapat dosa dan sebagainya. Jadi ini pernah dipraktikkan oleh Al-Ghazali. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam kitabnya At-Tibr Al-Masbuk fi Nasihatil Muluk, contohnya kan, dalam tu dikemukakan banyak surat-surat yang dihantar ataupun yang dikirimkan kepada Sultan Muhammad bin Malik Shah, iaitu seorang pemerintah pada masa pemerintahan dinasti Saljuk pada masa itu. Jadi Al-Imam Al-Ghazali sebenarnya dia mempraktikkan apa yang dinyatakan dalam kitab Ihya, yang dipraktikkannya sendiri. Maknanya dia bercakap tu adalah benda yang dibuat. Bukan dia mengatakan dalam bentuk sarana semata-mata, tapi beliau pernah lakukan perkara tersebut. Kalau tak percaya, kita boleh tengoklah, ada pustakaan buku ni, nipis je. At-Tibru Al-Masbuk fi Nasihati Al-Muluk. Baik. Kalau kita tengok contoh, misalnya dalam kitab tu, sebagaimana yang saya telah terjemahkan, ada satu petikan tu. Misalnya dalam konteks At-Targhib, misalnya Al-Ghazali mengatakan kepada Sultan Muhammad bin Malik Shah, pada hari kiamat tiada bayangan dan tempat berteduh melainkan bayangan Allah, dan tidak dapat berlindung di bawahnya melainkan 7 golongan. Jadi Ghazali sebut salah satunya ialah Sultan
yang adil terhadap rakyatnya. Dan maknanya nak menunjukkan bahawa kepada pemerintah, iaitu Sultan Muhammad bin Malik Shah tu, supaya berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan pada masa itu, dan hendaklah berlaku adil kepada rakyat. Ini adalah satu bentuk contoh apa yang dinasihat oleh yang digunakan oleh Al-Ghazali untuk menasihati Sultan Muhammad bin Malik Shah. Dan contoh yang lain, baik, contoh yang lain iaitu dalam At-Tarhib. Contohnya Al-Ghazali dalam kitabnya At-Tibru, iaitu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah tidak melihat pada hari kiamat kepada sultan yang zalim lagi penipu. Jadi Al-Ghazali cuba untuk menakut-nakutkan akibat daripada sultan yang berlaku zalim kepada rakyatnya. Kan, ini adalah di antara bentuk-bentuk bagaimana Imam Ghazali menasihati. Kalau kita tengok pun metodologi ataupun minhaj yang digunakan oleh Al-Ghazali ni dalam bentuk surat pun sebenarnya telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika berdakwah kepada para pembesar pada masa itu kan, atas surat. Dan kalau kita tengok ulama-ulama kita pun ada juga. Kan? Dan kalau kita tengok ulama-ulama di tanah Melayu kita sebenarnya misalnya Sultan Zainal Abidin contohnya kan beliau adalah seorang yang alim, yang mana beliau banyak bergaul dengan para ulama dan pernah beliau sentiasa turun padang untuk mempelajari ilmu daripada ulama-ulama yang ada pada masa tersebut. Baik, ini adalah suatu keberkatan lah hubungan di antara ulama dan juga umara. Baik, kemudian masalah ni. Dan kalau kita tengok dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar itu, di akhir kitab tu, kan dalam kitab Ihya Ulumuddin tu, beliau mengatakan kerosakan rakyat adalah akibat kejahatan pemerintah. Kejahatan dalam kalangan pemerintah adalah akibat kelalaian para ulama. Dan kelalaian para ulama kerana asyik dan terpukau dengan harta dan kemegahan dunia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi sebenarnya kalau kita tengok di sini, sebenarnya ini adalah berpunca daripada kelalaian para ulama itu sendiri dalam menegur ataupun menjalankan tanggungjawab mereka terhadap pemerintah. Bila ulama ni pun sama juga macam dia berada dalam kelalaian dan sebagainya, dia asyik mengumpul harta dan sebagainya, sehingga tanggungjawab sebenar dia tu dia lupa kan. Ini adalah akibat daripada keasyikannya kepada harta dunia dan kemewahan dunia, sanjungan manusia dan sebagainya, sehingga dia lupa untuk menegur pemerintah. Bila dia lupa untuk menegur pemerintah, apa yang dilakukan oleh pemerintah dia terakibat kepada rakyat. Jadi sebenarnya ia adalah berpunca daripada ulama. Baik. Kemudian beliau mengatakan ulama usul ataupun ulama jahat ialah mereka yang meniatkan ilmu untuk mendapatkan harta dan sanjungan orang ramai. Macam kita belajar ni orang tanya, dah kamu ni ambil sudut dia nak kerja apa lepas ni? Ayat-ayat dia kan. Contoh kan. Sebenarnya niat ni kalau kita betul, insya-Allah lah kerja tu mari diri je, tak ada masalah. Kan, tapi kalau lah kita misalnya kita niat belajar ni untuk mendapatkan harta dan untuk guna ilmu kita tu untuk mengumpul kekayaan dan sebagainya, sebenarnya niat kita telah terpesong. Sebenarnya kalau kita tengok Al-Ghazali itu sendiri, misalnya apa yang disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin ni kan, apa yang dinyatakan ini adalah hasil daripada cerapan ataupun metodologi, metod pemerhatian yang dilakukan oleh terhadap ulama-ulama pada masa itu yang berdamping dengan pemerintah. Misalnya dia kata dalam kitab Ihya, golongan ulama yang benar-benar bertanggungjawab telah ditelan zaman. Yang tinggal dalam kalangan mereka hanyalah yang telah dikuasai oleh syaitan dan dipukau oleh sifat-sifat taghut. Perkara ma'ruf dilihat sebagai munkar dan perkara munkar dipandang sebagai ma'ruf. Ini menyebabkan kegelapan telah menyelubungi ilmu agama, lalu masyarakat kian alpa dan melupakan ajaran-ajaran ulama terdahulu. Apa yang dinyatakan oleh Al-Ghazali sebenarnya berlaku pada hari ini. Kan? Ini adalah akibat daripada kelalaian para ulama.
Baik. Kemudian sebenarnya Al-Ghazali mengatakan bahawa golongan ulama ni mestilah menekankan niat agar apa yang disampaikan itu meresap ke dalam hati. Tak, kalau kita belajar dengan guru tu kalau guru mursyid, tak, bila dia cakap dia, kita rasa wah, dah. Kan? Tapi kadang-kadang kalau kita belajar, kita tak rasa apa pun. Kan, itu adalah hubungan dari segi apa? Hubungan di antara hati ke hati. Kan, dia boleh berkesan kepada seseorang. Sebenarnya memang betul pun. Kalau kita baca misalnya apa ni, Yusuf Al-Qaradawi sendiri pun kan, dalam lupa dalam kitab dia, dia pernah mengatakan bahawa tak, bila dia baca kitab Ihya Ulumuddin, tak, dia merasakan sesuatu dalam hati dia. Dia merasa satu zaut dia panggil. Tak, baca je dia rasa dah. Padahal Ghazali meninggal lama dah. Kan, tapi hasil daripada pembacaan itu dia rasa terkesan di dalam hati. Itu adalah keberkatan para ulama itu. Kan, kalau kita tengok. Baik. Kemudian kalau kita tengok apa yang dinyatakan oleh Al-Ghazali, di mana beliau pernah terperangkap semasa menjadi pembesar di bawah Nizamul Mulk dan pernah mengakui keadaan ini adalah Al-Muqis Minad Dhalal. Al-Muqis Minad Dhalal ni adalah sebuah kitab yang mana dalam kitab tu di antaranya disebut, dan aku yakin telah berada di tebing kehancuran dan hampir masuk neraka apabila tidak berusaha memperbetul keadaan. Iaitu Al-Ghazali mengatakan semasa beliau berada di istana, kan, dia rasa macam lara, kan, dia rasa macam apa yang dia nak buat tu dia rasa tersekat, terhalang. Jadi dia terpaksa melepaskan jawatan dia, kembali ke kampung dia, dia tus. Kan, jadi ini dinyatakan oleh beliau sendiri dalam kitabnya Al-Muqis Minad Dhalal. Kan, Al-Muqis Minad Dhalal. Baik. Nampak. Baik. Kemudian dalam kitab apa ni, Al-Kitab Al-Halal Al-Haram, Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tu, dia ada satu kitab nama dia Kitab Al-Halal Al-Haram. Dalam kitab tu dia kata, tak, sebenarnya ulama dan umara ni dia ada kaedah cara hubungan dia. Nah, itu apa yang dinyatakan oleh beliau lah. Relevan tak relevan dengan sekarang ni kita nilai sendirilah. Baik, yang pertama dia kata ulama seharusnya tidak menemui pemerintah jika tiada perkara yang penting. Mana kalau mu nak jumpa aku, mu main siapa? Tak. Siapa nak jumpa siapa ni? Tapi silap kena pacul lah. Ataupun penjara sama hidup. Tapi dia kata selagi mana tidak mendatangkan kemudaratan. Mana kalau mendatangkan kemudaratan, pergilah. Tak. Kalau macam tidak mendatangkan kemudaratan, biar dia datang kepada ulama. Pemerintah datang kepada ulama itu, dan seboleh-bolehnya pemerintah, ulama itu tidak menemui pemerintah. Ini bukan bermaksud bahawa pemerintah itu perlu mengasingkan diri daripada ulama. Ulama itu perlu mengasingkan diri daripada pemerintah, tidak. Ya, tapi ini adalah untuk mengelakkan pengaruh daripada apa yang dikatakan sebagai cinta kepada harta, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Baik, kemudian pemerintah hendaklah berkunjung dan menemui ulama. Dan pemerintah tu kena datang jumpa ulama, minta nasihat dan sebagainya. Ya, baik, kemudian dalam kitab tu juga dia kata ulama ni perlu mengasingkan diri daripada pemerintah. Mengasingkan diri, dan maksud di sini bukan maksud mengasingkan diri mengabaikan terus, tak. Maksud di sini mengasingkan diri daripada pemerintah ini adalah supaya seseorang ulama itu tidak terpengaruh dengan ganjaran-ganjaran, pangkat, kedudukan, harta dan sebagainya lah, gelaran datuk, dating ke apa dan sebagainya. Jadi sebenarnya inilah yang mengganggu peranan ulama itu sendiri terhadap pemerintah. Misalnya, okey, aku bagi kau 10,000 sebulan, tugas kau mengajar je. Kemudian ada perkara yang tak betul dilakukan oleh pemerintah, dan ulama itu tegur. Tegur-tegur ni aku tarik balik 30,000 kan. Jadi itu menjejaskan peranan sebagai ulama. Sebab itulah Al-Ghazali mengatakan bahawa dalam nak melakukan amal ma'ruf nahi munkar ni, beliau mengatakan seseorang itu seharusnya melepaskan diri daripada makhluk, dan dia perlu mengikatkan diri kepada Allah.
selagi mana seseorang tu terikat ataupun dia ni ada hubungan terikat dengan makhluk, selagi mana itulah dia tidak boleh melakukan ataupun berperanan untuk melakukan amar makruf dan juga nahi munkar. Misalnya kita nak buat baik kan kena potong gaji kan? Adapun nak buat kan tarik balik jawab nakil pipi tanya tak. Contoh je lah kan. Jadi sebenarnya benda-benda inilah apa yang dinyatakan oleh Al-Ghazali. Sebenarnya tak, kita tengok zaman sekarang ni dah ulama-ulama kita ada jadi menteri, ada jadi tu, ada jadi ni dan sebagainya kan. Jadi nampaknya dia macam tak terbatas, tak dia punya apa kan. Jadi sebab itulah kadang-kadang golongan-golongan ini yang dikatakan sebagai cendekiawan agama ni ataupun cendekiawan agama ni, tak, bila mereka telah diikat oleh sesuatu kan, jadi agak sukarlah untuk menjalankan tanggungjawabnya yang sebenar. Jadi apa yang dinyatakan oleh Al-Ghazali itu ada benarnya, walaupun dinyatakan lebih kurang dalam 1000 tahun yang lalu. Baik. Dan kalau kita lihat di sini, baik, ini ada buat satu kesimpulan lah ya. Sebenarnya ulama ni dia perlu memisahkan diri daripada pemerintah. Tak, kalau kita tengok ulama tu kan yang berada di sebelah kanan saya lah. Baik. Sebenarnya dia perlu mengasingkan diri daripada pemerintah. Ulama ni tak berperanan untuk menasihati atau menegur pemerintah, dan juga dia bertanggungjawab untuk mendidik dan membimbing masyarakat. Jadi pemerintah pergi kepada masyarakat kan. Jadi kalau kita ikut circle ni, apa yang dinyatakan Al-Ghazali memang ada kebenarannya. Sebabnya kalau kita tengok sekarang ni, bila ulama atau golongan agama ni bila dia terikat, peranan itu agak terbatas. Dan apa yang dia nyatakan hanya berbuku di hati sahaja, tidak sampai kepada orang yang sepatutnya kan? Baik. Jadi sebagai kesimpulan dia, ulama dan umara memainkan peranan yang penting membentuk dan membangunkan masyarakat untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita tengok peranan Al-Ghazali itu sendiri, sebenarnya Ghazali ini boleh nak melakukan pemberontakan misalnya kan, kepada orang-orang atau kepada pemerintah yang zalim, sebabnya pengikut dia ramai. Tapi Ghazali tak buat begitu kan. Jadi ini menunjukkan bahawa Al-Ghazali ini begitu cermat. Sebenarnya Ghazali ini dia mewakili, dia adalah pegangan bermazhab Asy'ariyah, dan kemudian daripada Sunni lah, Al-Sunnah wal Jamaah. Dan kalau kita tengok misalnya pokok Khawarij contohnya kan, ataupun golongan Syiah itu sendiri, sebenarnya dari sudut amar ma'ruf nahi munkar kepada pemerintah ni agak keras. Contohnya Khawarij itu sendiri kan, sesiapa yang tidak berpegang ataupun tidak beriktikad dengan pegangan mereka tu harus diperangi. Sebenarnya ini adalah satu pendekatan yang agak ekstrim lah. Jadi anak jaga rasa cukuplah setakat itu, sebab kita program kita sejam ya kan. Tak boleh ni dah 2 minit. Jadi saya serahkan balik kepada pengurusi lah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Syah Yusuf selaku calon ketua permukaan ini, yang ana kira banyak input yang menarik. Ada input yang ana tidak pernah dengar, dan ada hikmah. Ana hadir pada permukaan ini sebagai orang kata sebagai underground, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan setiap hikmah itu adanya keindahan. Baik, satu kulasahnya ana tak boleh buat kelasah sebab Ustaz sudah buat kelasah. Cuma anak nak kerja kat sini, tugas kita sebagai seorang bukan pemimpin dan bukan ulama, kita adalah seorang insan yang berat dan muslim. Jadinya